Menerusi video yang dikongsikan di TikTok oleh Jafni Elias, seorang lelaki bernama Basri yang bersusah payah memenuhi keperluan anaknya untuk bersekolah di sebuah sekolah agama. Basri yang mencari rezeki sebagai pengutip sampah berkongsi kisahnya. Menurut Basri, pekerjaan dengan gaji pokok RM1,500 itu dilakukan sejak 2 tahun lalu demi mencari sumber pendapatan halal untuk keluarga. Di sebalik senyuman yang tidak putus-putus ketika menjawab pelbagai soalan, Basri kelihatan sebab ketika bercerita tentang yuran pengajian anaknya, baginya, dia memilih untuk menghantar anak ke sekolah dengan yuran yang agak tinggi atas alasan supaya anaknya itu mendapat pendidikan lebih baik dan berjaya suatu hari nanti. Saya sebut tengok abang kerja pun bersungguh-sungguh. Kita pasal nak sekolah. Dia sekolah agama. Yuran saja 500 tu tak kerja kasihan lah. Yalah. Kenapa abang pilih sekolah agama untuk anak? Pasal saya tak pandai. Nak beri anak saya pandai sikit. Abang sanggup keluarkan duit yang banyak untuk bagi anak jadi pandai. Bagi dia berjaya lah. Bila dia berjaya nanti dia akan tolong abang pula. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Basri, dia terpaksa berulang-alik dari rumahnya yang terletak di bukit sebelah ke Pekanbaling, Kedah untuk bekerja. Tambahnya, setiap hari dia akan menaiki motosikal dengan jarak anggaran sejauh 20 km ke tempat kerjanya. Abang duduk kat mana ni? Saya bukit sebelah. Bulan. Naik motor daripada bukit sebelah. Ada dalam 20 km dah lah. Okey, maksudnya daripada kampung abang nak main Pekanbaling, abang ambil masa dalam 20 km untuk nak sampai setiap hari. Jadi apa harapan abang dalam hidup abang? Saya biar nak berjaya lah aku ya. Saya doakan. Ujar Basri, isterinya tidak bekerja tetapi mengambil tanggungjawab urusan mengambil dan menghantar anak mereka ke sekolah. Di ruangan komen, rata-rata netizen turut bersedih mendengar luahan Basri.